Daun yang cantik kan? Ini adalah EPV marble. Sekiranya EPV marble mempunyai variegation daun yang cantik seperti ini, untuk mendapatkan hasil daun matang yang cantik dan besar, ianya memang mengambil masa yang cukup lama sekali. Ini pun EPV marble juga, tetapi daunnya lebih kepada hijau. Jadi untuk daunnya matang, pecah dan besar, ianya mengambil masa yang tidaklah begitu lama. Ini sekiranya disediakan tiang memanjat, terus dapat daun yang besar. Tapi kalau ini, ianya memang mengambil masa. Jadi marble ini perlu disediakan tiang untuk memanjat, kerana semakin ianya memanjat, ianya akan menghasilkan daun yang besar dan ya memudahkan ianya ataupun kita mendapatkan hasil daunnya matang. Ini adalah bahagian yang telah saya potong. Saya potong kerana marble ini tidak begitu cantik. Daunnya full hijau, kemudian marble. Full hijau, kemudian marble. So, saya akan keratkan dan ambil bahagian yang marble dan semaikan semula. Yang hijau, saya akan buang. Tapi, sekiranya pokok EPV marble mempunyai daun hijau dan marble seperti ini, tumbesarannya boleh dikatakan cepat. So, ini adalah daun yang matang, tapi belum cukup matang lah. Boleh dikatakan daun yang besar saja. Sekiranya matang, ianya lebih besar daripada ini. So, untuk mendapatkan hasil sebesar ini, saya mengambil masa dalam lingkungan 5 hingga 6 bulan. Tapi ianya tidak full marble sebab sebelah daunnya hijau half marble, sebelahnya marble. So dapat dilihat di sini sebelahnya half green and marble, dan sebelah sini marble. Okay. So saya yakin nanti yang daun baru yang akan buka ini akan hijau dan marble juga. Sebenarnya saya ada dua jenis lagi EPV, yaitu Aurea dan Albo, yang itu sangat cepat besar. So ini dia EPV Aurea. EPV Aurea ini daunnya lebih pada keemas-emasan lah, sangat rimbun dan ya tumbuh dengan jayanya di luar taman ini. Dan di sebelah adalah Albo. Okey, kedua-duanya tumbuh dengan jayanya, membesar dengan jayanya.